Aku rasa ni je satu-satunya mini waterpark dekat Malaysia ni yang bila korang datang makan dekat kafe dia, korang boleh mandi. Dia ada satu mini waterpark dan dia ada pool besar macam ni lah. Korang dengar betul-betul, jangan salah faham pula. Dekat tempat ni dia ada kafe dia nama Nusantara Pizza. So dia ada menu-menu pizza, menu-menu western, dia ada nasi biryani, nasi goreng, macam-macam lagi lah. Kopi pun ada tau dekat sini. Jadi korang kena belanja minimum RM69 sahaja dekat kafe ni, dapat pas percuma untuk 2 orang mandi dekat mini waterpark dengan pool sana. Kalau belanja RM99, dia bagi 3 pas percuma untuk masuk kat sini. Sebab tu aku cakap, tak perlu stay pun kalau nak bawa anak-anak mandi dekat sini lah. Tapi bagi mereka yang stay pun boleh juga. Dekat sini juga ada kemudahan seperti surau dan juga toilet. Jadi kalau mereka yang tak stay, bolehlah nak salin baju apa semua dekat toilet dia, dan ada surau laki dan surau perempuan juga. Surau pun punya besar macam ni. Kalau ramai macam mana, jangan risau sebab dia ada parking yang sangat luas dekat belakang ni. Jadi yang menginap pun boleh parking, nak datang makan kat kafe pun boleh, atau yang nak makan dan mandi pun boleh. Dekat sini ada lebih kurang 20 bilik juga. 7 bilik tiny house dan ada 3 unit villa. Masing-masing ada 4 ke 5 bilik. Setiap villa ni pun ada private pool sendiri tau. Jadi dekat sini, ini waterpark dia memang percuma untuk mereka yang menginap, dan juga bagi mereka yang nak makan dan mandi boleh, tapi kena booking dekat nombor ni.